Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Jadi dalam video kali ini suka untuk saya share dengan sahabat-sahabat tips simpan mah ni tok sewi kita rasa uh, somak kepala. Deh. Jadi kita tak sewi jadi kita simpan mah jadi kita sakit kepala. Deh. Jadi tengok video ni sampai habis, semoga bermanfaat. Baik. Dia sebenarnya kita nak kena faham simpan mah ni supaya kita simpan pitih ya sebenarnya. Deh. Maknanya kalau sebagai contoh 100 riyal dan kita simpan. Simpan dalam beg duit ko, simpan dalam bank ko, maknanya kita simpan 100 riyal, maknanya tak maksudnya tak berkurang, tak bertambah duk situ sebagai contoh deh. 100 riyal. Begitu juga kalau kita simpan mah. Deh. Cumanya kita mari jadi sakit kepala sebab kita kata kita istilahkan kita beli mah. Deh. Jadi duit 100 riyal kita beli mah. Jadi kita pun dengar balik rumah, kita dengar kita kata habis BT 100 riyal buat beli mah. Sedangkan kita kena faham 100 riyal tadi kita tukar. Nah, kita tukar dalam bentuk kertas kepada bentuk emas fizikal. Serupa ya, maknanya kalau beli emas 1 gram kita simpan dalam beg duit ya. 1 gram duduk situ lah. Ada. Kalau ada 100 riyal duduk dalam beg duit, 1 riyal situ. Ada. Tu maksud kata serupa. Jadi kita tak perlu rasa habis duit. Sebab kita hanya tukar dalam bentuk kertas ke dalam bentuk emas fizikal. Tu je. Jadi kalau kita faham itu maknanya kita tak sakit kepala lah. Maknanya sebagai contoh kalau kata sebulan kita simpan 100 riyal, bukan kata habis 100 riyal aku buat beli emas. Ada. Dia tak akan jadi gitu sebab kita faham duit 100 riyal tadi, aku ada 100 riyal tadi dalam bentuk emas fizikal. Ada ataupun kita buka beg duit kita, tengok tak ada duit 100 riyal. Tapi kita tengok, kita ada emas dalam beg duit kita. Ada. Jadi tak kena sakit kepala walaupun kita simpan emas. Ada. Kita akan jadi sakit kepala, kita jadi rasa mari sombak kepala ni sebab kita istilahkan kita beli. Walaupun tak serupa, maksudnya tak serupa ni kalau kita beli benda lain, makanan ke ataupun barang-barang lain, lebih kepada belanja hangus. Ada, beli 100 riyal. Habis makan ke, habis dengan makan ke, habis dengan kita guna ke, maknanya habis. Tu kita beli. Ada, emas ni kita tukar ke. Jadi daripada bentuk kertas dalam bentuk emas fizikal. Jadi bukan istilah, bukan kata kita beli habis kan gitu dak. Bahkan emas yang kita beli, yang kita tukar tadi daripada duit kertas kita tukar dalam bentuk emas fizikal ni, emas fizikal tu nilai dia lebih stabil dan juga lebih selamat lah. Maknanya kalau kata ada 1 gram dalam beg duit pun, kita pergi beli, kita pergi kedai supermarket ke apa, kita buka-buka duit tak ada. Tapi ada emas 2-3 keping. Tapi kita tak boleh nak guna duit. Kita tak boleh nak guna lah emas ni buat bayar barang-barang. Jadi kita pergi mall ke, kita pergi tempat-tempat shopping, maknanya kita cuci mata sajalah. Jadi bila kita simpan emas itu kelebihan dia, dia betah. Maknanya kita masuk dalam mall tu, kita bawa 3 keping emas, maknanya kita ambil 3 keping emas juga. Maknanya selamat. Maknanya kita pergi shopping mall tu sekadar cuci mata saja. Cuci mata saja, ambil muk saja. Deh. Emas tu makna kita masuk shopping mall 3 keping, kita tu ambil shopping mall pun 3 keping. Makna selamat simpanan kita. Deh. Berbeza. Kita ada 100 riyal, kita buat lebih duit. Kita pergi berjalan masuk dalam pasar raya. Cari naah. Memang cari pasar duit 100 riyal tu. Deh. Jadi orang kata kebanyakan kak bawa 100 riyal masuk tak sajalah. Deh. Jadi tobek tu boleh jadi ada 2-30 riyal dalam duit jadi. Deh. Jadi kelebihan simpan emas ni kita jadi payah nak guna. Sebab tu simpan emas ni simpanan orang kata kaedah simpan emas ni, makna kaedah menyimpan yang berkesan. Deh. Jadi sahabat-sahabat yang baru mula simpan emas, jadi kena faham lah. Simpan emas ni bukan serupa kita beli barang, bukan serupa kita belanja hangus kita, tidak. Kita tukar daripada nilai duit kertas tu ke dalam bentuk yang lebih bernilai iaitu emas fizikal. Jadi semoga video ni bermanfaat. Jangan lupa like, follow bagi siapa-siapa yang tak follow lagi. Kita sign dulu.
Deh. Dan juga jangan lupa share video ni supaya video ni dan perkongsian ni dapat manfaat kepada sahabat-sahabat kita hok lain lagi. Baik, Assalamualaikum.